Haha, Tijin punya slow juicer ini aku nak ajak korang. First kan, masa korang beli, korang mesti pening kepala. Kenapa dia tak boleh buka? Korang kena buka dekat atas sini dulu. Dia baru boleh pusing. Macam ni ambil keluar. Yang ini, korang boleh pusing. Macam ni. Untuk Tijin punya ini slow juicer ni, dia satu tempat keluar jus, satu tempat dia keluar dia punya itu sisa, isi tu. So macam ini dia memang tidak boleh tutup. Dia pandai. Korang macam mana letak pun dia tak akan masuk. Tetapi korang ambil yang ni first step ni, ambil keluar, dia akan turun terus. Sebab dia sini dia ada knob. Dia kena step by step. Masukkan macam ini, lepas tu masukkan atas ni. So barang ini tak sampai RM200 sekarang. Dia sangat-sangat berguna. Tekan, pusing macam ni. Dia kena ikut dekat sini, dia ada lock, unlock. Nampak tak? Dia ada line dekat sini. Siap main dua cawan. Dua cawan ini korang letak dekat left right. So slow juicer ni aku demonstrasi bagi korang tengok. Dekat sini dia on. Okay, dia slow saja tau. Lepas tu dekat sini dia reverse. Dia on dengan reverse. Dia pergi kiri ataupun kanan. Kalau on, dia boleh stay. Okay, dia boleh stay. Kalau reverse, dia akan tendang balik. Okay, so korang on. Okay, masukkan. Tekan je. Korang tengok dia punya sisa ni. Nampak? Sini keluar air, sini keluar sisa. Masa dia pusing sampai tak boleh pusing, korang tekan reverse saja. Tengok dia punya sisa ni. Nampak? Dia bagi kepada dua tau. Air, sisa. Satu karet, air dia macam ini saja. So korang tengok ni dia punya sisa ni. Okay, masukkan orange. Orange punya sisa dah keluar. Masukkan orange. Tunggu saja, tengok. Dia dah keluar dah. So orange juice campur dengan carrot juice. Sini sisa. Korang nak makan ke tak nak makan, ikut suka hati korang. Tengok orang ini dia buat aiskrim tau. Dia buat sobe. Dia buat aiskrim dekat sini. Ni air dia dah keluar, tengok. So geng, kalau korang nak buat aiskrim kan, korang ambil korang punya kiwi ataupun dragon fruit, korang letak dekat frozen. Lepas tu korang masuk ke dalam Tijin punya slow juicer ini. Kita try tengok. Memang tak perlu letak gula, memang tak perlu letak susu. Kalau korang nak carrot milk, letak sedikit susu. Macam ini pun dah manis dah sebab ada orange dekat dalam kan. Kalau malas nak makan buah-buahan, minum memang sedap. Ni aku bagi anak try tengok. You come try and see, good not? Try. Anak tak akan tipu. Anak cakap sedap, memang sedap. Good? Try. Drink sama. Good lah. So barang ini tak sampai RM200. Sekarang buat offer. Nanti dia harga dah naik, aku tak tahulah. Memang sangat berguna. Okay, cheers. Yam sing. Best satu barang. Semua ni pun sangat senang nak cuci. Ni semua korang boleh buka. Okay, kena air, dia tak rosak.